Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Dr. Taspen. Alright, so untuk video kali ni kongsi sikit untuk buat TV. Okey, buat TV di mana kerosakan asal dia adalah kena kilat petir. Ni TV Hisense 65 inci. So kita check dia punya power board dia ni ada isu. So first kita check kepada incoming dia, voltage supply masuk. So fuse dia elok, tapi output voltage dekat auto coupler tak dapat. Alright, so kita try tengok dekat komponen belakang. Okay, kita dapati satu IC yang ni kita dah baiki satu. Lepas tu dan satu lagi IC PWM kat sini. Okay, dekat dia punya nombor dia ni. Kita cuba untuk dapatkan nombor dia. Okay, 2308H, DP2308H. Alright, so sebabnya auto coupler output sini kita tak dapat. Ni dekat sini. Ni output sini kita tak dapat. Dan voltage dekat dua kapasitor ni ada. Oops. Dan kita suspect pada IC PWM kat sini lah. So yang ni kita kena order dulu. Dan kita akan buat installation semula. Dan kita tengok result dia. Alright, so untuk TV macam ni, board dia, kita try cari untuk board dia ni tak jumpa. So apa yang perlu kita buat, kita repair dululah. Alright, so tak apa, kita try repair dan tengok hasil dia. Kalau berjaya, alhamdulillah. Kalau tak berjaya, kita try cari kawan-kawan untuk swap board yang baru. Dia tak barulah, tapi dia second hand dan boleh pakai. Tapi untuk ni saya akan buat ni dululah. Okey, so untuk check board ni, kita checkkan beberapa banyak komponen lah. Incoming, fuse kat sini kita check. Lepas tu kita tengok dekat belakang heatsink ni ada bridge rectifier kat sini 4 kaki. So kita check, kita ada beberapa MOSFET kat sini 1, 2, 3. Dan kita check kat sini pun kita ada. Ni ada 2. So yang ni pun kita check juga. Elok, tak ada masalah, tak ada short. Dan dekat sini belakang, okey, untuk ni kita dah check ni 1, 2, 3, 4. Okey, dengan semua diode yang warna hitam ni semua kita dah checkkan, semua dalam keadaan baik. So yang ni ada short, kita dah try tukar tapi tak hidup. Dan kita suspect area sini semua tak ada masalah. Dan kita dapati kawasan sini yang isu lah. So kita tak pakar, tapi kita cuba untuk dapatkan yang terbaik lah. Mudah-mudahan berjaya. So kita buka yang ni, tukarkan yang ni nanti dengan power PWM yang baru. Alright, so moga perkongsian untuk video ni untuk troubleshoot power board TV Hisense dapat bantu sedikit untuk anda. Jumpa lagi pada video seterusnya. Assalamualaikum. Ada barang kita kongsi. Baik.